Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sahabat sejahtera semua. Dia tak boleh lah gelap Masya. Nak tergelap lah tak boleh. Okay, sekali. So dia kena serius. Okay, korang jangan gelap tau. Cikgu pula saat tergelap ni. Serius masing-masing. Okay, Assalamualaikum dan sahabat sejahtera semua. Waalaikumsalam. Okay, jadi untuk hari ni kita dah sesi yang keberapa? Keempat. Sesi yang keempat. Sesi yang ketiga hari tu siapa ingat kita buat apa je? Kita bincang pasal masalah Zuri untuk Masa dia. So pakai tapi Zuri tak ada kan hari ni kan? Tak datang. So untuk masalah kamu 3 hari tu, apa yang kamu bincangkan? And sesi mana kita bincangkan hari ni? sesi 2 Sesi kedua. Kita bincang pasal masalah apa? Masalah korang 3. Cara study. Jadi hari tu kamu semua dah dapat dah sebab cikgu kan ada bagi homework kan kat masing-masing kan. Siapa lagi? Siapa ingat lagi apa yang kita bincang hari tu? Yang kita bincangkan ada nanti homework apa yang cikgu suruh kamu semua buat? Deep study. Okay, deep study. Okay, Rina, macam fokus sangat tu fikirnya. Cikgu suruh study and cari cara untuk study yang saya boleh fokus. Cara-cara untuk study yang kamu boleh fokus. Okay, antaranya apa hari tu? Siapa ingat kita bincang apa? Jangan dengar lagu. Jangan dengar lagu. Okay, lagi. Dia tak fikir dulu. Pilih masa yang tepat. Dia masih yang tepat. Okey, lagi. Lupa. Lagi apa? Hari tu pun dia apa ada bagikan tips kat korang. So tips apa yang dia bagi tu? Ada. Tips 1 Dia sendiri pun tak ingat. Dan Masya pula. Masya pun ada bagikan tips hari tu. Lupa. Yes, okey. Lagi satu apa dia kata itu? Dia tengok YouTube kan? Tetap. Dia tengok YouTube. Jadi Arina, hari tu Arina je yang tak ada bagi tips. Sebab Arina kata jenis cepat bosan kan? Jadi tu Arina sendirilah kan? Arina dah try tak tips-tips yang diberikan tu? Saya dah try juga. Kalau dia cakap dia dengar lagu, saya try dengar lagu. Boleh, tapi saya kena sesuaikan volume. So saya boleh fokus dekat tu daripada lagu. Kalau lagu cepat saya tak ada fokus. Lepas tu Marsha ada buat video yang pasal apa ni? Cikgu contoh. Cikgu contoh dia ajar cara-cara nak guna kalkulator untuk buat kerja tu. So saya tengok, saya faham. Boleh lah, saya lama juga buat homework benda tu. Saya boleh buat cepat lah. Berbanding sebelum ni, so tadi kan Arina kata bolehlah study lama tu kan? Sebelum ni Arina kata 5 minit pun dah ngantuk kan? Tapi lepas buat tips tu berapa minit pula? Boleh lah sejam macam tu. Sejam. Ni betul daripada Arina sendiri. Pada waktu sejam tu Kak Arina rasa mengantuk ke tidak? Tak, saya fokus je kat benda yang saya study. So, lepas tu Arina ada try buat quiz-quiz. Sebab kan Arina mesti nak cuba apa tu uji balik otak tu kan? So saya tak cari, Tak tak tahu saya nak cari. tahu saya nak cari. So saya tak tahu quiz-quiz tu. So memang tak pernah buat idea apa-apa quiz. Memang tak pernah suka bagi quiz. So siapa yang hari tu pernah cuba buat quiz antara dia dengan Masya? Tak ada. Orang pun tak pernah cuba buat quiz ke apa tu pernah? Malas. Malas. Dia pun tak pernah juga. Pernah tak macam Elina try cari dekat Google? So, tak pernah juga. Tak tahu saya nak cari. Tak tahu saya cari. Dia macam ni, kenapa? Kenapa? Dia pernah cuba? Nah, macam ni, cara kamu nak cari, kamu cari topik yang kamu nak study pada hari tu. Contoh, okay, korang belajar apa je dalam sains? Kita tengok berdasarkan 40 lah. 45, korang belajar apa? Air. Pasal air. Pasal air. Okay, contoh macam tu lah. Okay, kalau kamu nak, kamu faham tak pasal bab tu? Tak faham? Tadi dia tak faham. Kenapa tak faham? Banyak kena ingat. Malas. Malas nak ingat. Dia ni tak faham. Dia tak faham. Tapi banyak sangat step. Boleh. So jadi keliru.
Okay, kita ambil yang bab tu lah. Okay, tak dekat Google, tajuk bab tu, nama bab tu. Contoh apa? Air, water, apa benda yang tanam boleh kan. Dan dia akan keluar banyak sebenarnya. Dia akan keluar YouTube, video YouTube, dia akan keluar pasal quiz, dia akan keluar pasal nota-nota. Kat situ sebenarnya kamu boleh cari, klik dia mana-mana, dan dia boleh study pada situ. Yang penting kamu kena cari guna nama dia, guna subjek apa yang kamu nak study pada waktu. Dan kamu cari kat situ lah apa yang sesuai dengan diri kamu. Macam hari tu cikgu ada suruh tak kamu semua buat inventory gaya belajar. Masya ada buat kan hari tu yang dia ada nyari dah ada tak? Gaya belajar. Ni audio juga. Betul. Pernah yang kat kelas. Pernah, tapi lupa dah buat. Pada apa? Nak? Yang kedua, yang tadi 3 tu kat kelas. Visual. Ada pun datang pun. Waktu payut. Waktu tu Cikgu Firdaus nanti. Cikgu Firdaus ganti. Dah lupa tu. Dia ada 3 jenis. Tak ingat. Tak ingat. Betul Elena tak ada buat balik dah benda ni. Tadi ingat pun ada buat. Terus ada sebab ni Masya ingat dia apa yang dia Tak ingat. Tak datang ke? Tahu. Tak tahu. Sebenarnya tak tahu pun. Jadi saya tak ingat. So tak apa nanti Elena dengan dia maybe boleh try balik, cuba cari balik inventory gaya belajar tu. Sebab kat situ kita ada 3 jenis, sebenarnya tak Masya. Cuma Masya bagi tahu apa 3 jenis tu. Audio, kinetic, visual. Kinestetik Kinetic. dengan visual. So kat Dia tolong beli kek. kinestetik. Okay, tahu tak beza antara 3 perkara ni? Tahu kan? Masya aku cuba Masya ceritakan. Sebab Masya tu baru dia buat cikgu kan. Cikgu pun dah terangkan kan. Audio tu dia macam kau ingat apa yang cikgu cakap. Visual tu kau macam boleh gambarkan macam berbeza semua dia tu lepas kau ingat kat otak lah. Kinestetik tu tak tahu lupa. Kinestetik. Okay, kinestetik tu maksudnya pergerakan kau. Ingat je, kinestetik pergerakan ni maksudnya kamu buat satu perkara. Contoh macam sambil berjalan, sambil mengingat macam tu. Ataupun kamu buat, selalunya orang-orang yang kinestetik ni dia lebih prefer ataupun gemar eksperimen. Sebab eksperimen kan kita macam guna tangan kan. Macam sains ada kan eksperimen semua kan. Dia macam ada sebab dia kinestetik kan. Dia suka tak eksperimen semua tu? Suka kan. Sebab selalunya orang kinestetik ni dia akan lebih suka eksperimen. Benda yang melakukan, kiranya menggunakan pergerakan kita lah. Sebab dia lagi senang nak mengingat berdasarkan menghafal fakta. Berdasarkan pula berbanding menghafal fakta ataupun melihat. Itu beza di antara dua perkara ni. So nanti Arina, nanti sesi kelima kita akan ada sesi kelima nanti kan. So sesi kelima nanti sebelum tu cikgu nak Arina buat inventory dia belajar tu. Sebab dia dah tahu, Masya pun dah tahu kan. Masya apa ni tu? Audio dengan visual. Audio visual. Kalau dia kinestetik, Arina je tak tahu lagi. So Arina kena cari dulu gaya belajar apa yang sesuai. Sebab gaya belajar ni dia nak akan bagi pengaruh macam mana kamu nak belajar nanti. Okay, boleh Arina? Boleh. So sebelum tu, cikgu lupa nak tekankan pasal etika kerasan. Benda ni cikgu kena ingatkan. Setiap kali sesi, mana-mana sesi pun cikgu kena ingatkan. Etika kerasan ni apa dia? Biasa ingat kan? Tak ada. Ke nak korang semua nak cikgu bagi tahu balik apa kat itu etika kerasan? Etika apa tak ada. Etika kerahsiaan. Oh. Betul, semua sini habis kat sini je. Tapi kalau okay, ni cikgu boleh tahu terus ada punya ayat yang betulnya. Maksudnya apa-apa sahaja yang kamu cakap dalam sesi kelompok ni, macam dia kata memang habis kat sini je. Takkan kiranya takkan muncul lah ataupun dihebohkan dekat orang lain. Melainkan kalau apa dia, melainkan kalau ada ancaman terhadap nyawa kamu ataupun kamu berikan ancaman kepada orang lain, so cikgu terpaksa ceritakannya kepada pihak yang ketiga. Contohnya macam Cikgu Firdaus, Cikgu Aliza ataupun pengatua. Okay, semua setuju kan? So untuk sesi keempat ni pun memandangkan kita dah
masing-masing hari itu pasal masalah pembelajaran. Lepas tu Zuri sebabkan dia tak ada, so nanti kita akan fokuskan masalah dia waktu sesi kelima nanti. So untuk sesi keempat ni kita akan lebih mendalam tengok pasal masalah pembelajaran ni. Boleh? Macam tadi pun orang sebenarnya dah tahu kata tips, tapi sekarang ni cikgu nak tahu kamu semua ada tak susunan belajar yang betul? Susunan apa tu? Susunan jadual waktu. Jadual waktu belajar. Ada tak? Tak ada. Masya? Tak tahu. Masya hari-hari belajar ikut mood. Tapi korang tiga tak ada lakukan jadual waktu belajar tu sendiri. Tak ada. So hari ni kita nak berbincang, kita nak susun balik jadual waktu kita. Sebab kan cikgu faham kamu semua kan murid. So bila murid ni belajar dekat sekolah ni, dia kadang-kadang tak ada masa nak belajar. Tapi sebenarnya kalau ikutkan ada masa walaupun 5 minit untuk kamu belajar. So sekarang kita akan susun baliklah jadual tu, boleh? Boleh. Okay, jadi semua dah buat pensel dan pen. Masya sama mana? Okay, masing-masing ambil dulu pen ni. Oh, boleh lah. Ambil pen. Ambil kertas satu ni. Oh, banyaknya kertas. Okay, jadi sekarang ni cikgu nak kamu lipat dua dulu kertas ni. Okay, semua dah lipat dah. Okay, and then untuk belah yang pertama, bahagian yang pertama, belah kiri, cikgu nak kamu senaraikan dulu aktiviti seharian yang kamu laksanakan dekat rumah. Termasuklah bangun tidur tu, makan, minum, main phone, semua senaraikan dulu. Buka Senaraikan je seberapa banyak yang kamu boleh. Kalau ada 5 waktu sabar dulu. Tulis dia dulu. Okay. Dia beri waktu dah. Rajin dia. Waktu tu kemudian tulis dulu apa yang kamu buat. Contoh macam main phone, makan, minum, apa lagi tidur, apa lagi main game, riadah, keluar kawan. Senaraikan je. Pergi sekolah, sebab ini pun jadual waktu ni dia melibatkan hari minggu dengan hari sekolah. Kenapa Masya kerja sangat? Hancur dah. Kalau masa rumah tu boleh Cuma tak beritahu. ada kalau sekolah tak payah, beritahu je pergi sekolah macam tu. Waktu cuti aku tak. Waktu cuti waktu sekolah. Tak apa, senaraikan dulu. Senaraikan dulu apa kamu buat. Kan sampai 2020 je kan?
Main pun cetak je. Apa dia? Tak ada macam. Kita tunggu dia rasa dulu nanti hari nak ambil. Tak tahu. Ni mandi penting. Ambil benda lain. Mandi tak penting. Wow. Dah, semua dah settle. Jadi boleh tak ceritakan apa yang korang pangkahkan tu? Main gitar. So, benda tu tak penting ke? Kau bagi korang kena main je dalam sehari? Kena main. Kena main juga. Wajib. Wajib. Bosan. So sekarang ni kita akan buat jadual waktu yang baharu untuk korang semua. Tetapi cikgu nak ajar dulu satu teknik belajar. Nama dia teknik Pomodoro. Oh, tahu. Tahu? Study 25 minit. Okay, Lepas tu stop 5 minit. Lepas tu sambung. betul? Okay. Jadi itulah teknik Pomodoro. Study 25 minit, rehat 5 minit, lepas tu sambung balik kan. So sekarang ni cikgu nak kamu semua aplikasikan teknik tu dalam jadual waktu korang. Masukkan teknik tu. Berdasarkan tu kita boleh buat jadual waktu sebenarnya berdasarkan teknik tu. Kau kan ada teknik Pomodoro ni maksudnya 25 minit untuk kamu semua belajar. Fokus nak belajar subjek apa? Contoh belajar BI. So tulis 25 minit tu untuk belajar BI saja. 5 minit rehat. Waktu tu main lah pun. Tak main pun kan. Katakan tadi penting kan. Dia juga main kan. So maksud saya 5 minit main pun. Atau main PC. Lepas tu nanti sama balik belajar. So boleh? Okay, so sekarang ni kamu yang ni kali ni jadual waktu ni kena ada masa tau. Bila kamu bangun sampai kamu tidur. So untuk sama ada jadual ni. Tapi cikgu nak dua jadual. Satu jadual waktu kamu kat sekolah, satu jadual waktu hari Minggu. Boleh? Buatlah yang jadual waktu sekolah tu minggu depan ni, belakang tu jadual waktu hari Minggu. Dah. Ini. Badannya dah senang pusing-pusing. Jadi nak ada masa. Aku bangun pukul berapa ni? Lambat juga. Aku memang siap dah. Apa awal kau kumpul Aku aku? bangun pukul 5.20. Aku kadang-kadang bangun pukul 4. Aku balik pun 5.20. Apa? Kau tidur? Aku pun. Macam tu pun boleh. Aku 10 minit je. Alamak, itu solat. Aku tengok phone.
pukul 9 contoh. 9 sampai 9.25 study. Lepas tu 9.25 sampai 9.30 main phone. Cool. Ibu kat sekolah. Kau balik awal ni. Dua-dua je, mana dua-dua. Benda benda. Ya. Apa dah umur? Aku suka. No. Maksudnya yang punya cara study tu study sehari satu subjek lah. Satu subjek. Kalau hari sekolah bolehlah satu subjek. Kalau hari minggu rasanya boleh dalam 2 ke 3. 40 minit dalam satu malam satu. Boleh sejam apa ya? Dan sejam je aku study boleh kan? So study sudah. Masa tu kadang-kadang tuition malam. Aku tadi dah. Tadi dah aku dah. Lagi apa lepas rehat 2 minit tu? Dia buat apa lagi? Ni pukul berapa ni tak nyatakan? Lepas solat. Lepas solat. Okay. So ni tak kisahlah bila-bila ni kan. Lepas tu solat lagi sekali kan? Solat asar pula. Dia macam mana dia? Tak tahu. Benda ulang-ulang je orang buat.
Walaupun yang cara waktu hari Minggu tu cikgu bagi tugasan untuk korang buat. Kan, tetap bijak cikgu tiba. So nanti, okay ni homework lah sebab kan cikgu rasa tak sempat pun untuk korang buat yang waktu hujung minggu tu. So untuk hujung minggu tu, cikgu bagi homework dekat korang untuk korang buat jadual waktu. And cikgu nak tengok bukti ya. Cikgu nak tengok bukti sesi kelima nanti masing-masing kena bawa jadual waktu korang. Dalam jadual waktu tu bagilah cikgu cantik sikit sebab nak lekat dekat bilik kan. Cikgu cantik korang buat lah apa highlighter ke stiker ke laminate ke. Yang pasti cikgu nak tengok nanti. Solat ni selalu berempat lebih. So, 4-5 macam tu. Yang sekolah pun ni dah settle dah? Dah. Dah. 4-5. Jadi nama dah? Dalam itu tak salah penting. Tunggu dia dulu. Dia tu. Saya tak salah berapa. Tapi pun nak sampai itu. Sampai tu kenapa? Cikgu nak tanya kenapa kita kena buat jadual waktu ni? Masa. Masa? Pandai manage masa. Okay, pada manage masa. Erina pula? Tak tahu. Masa ni Masya kata kan pada manage masa. Sebab kalau kita tak susun kita punya jadual waktu, kadang-kadang masa kita akan jadi berterabur, betul tak? Ikut suka hati kita nak buat apa pada waktu tu. Tapi kalau kamu buat jadual masa ni, kamu akan jadi lagi berdisiplin, lagi teratur. Sebab kamu mesti akan follow benda tu. Yang penting apa? Cikgu rasa setiap kali cikgu ni cikgu ada sebut pasal benda ni. Ada tak sebut pasal niat? Ada. Niat? Tak ada. Oh, maybe kelompok lain kot. Okay, yang penting apabila kamu lakukan sesuatu tu, kamu kena ada niat dalam hati tu. Hari ni saya nak buat apa? Hari ni nak kena buat apa? Hari tu nak kena buat apa? Sebab daripada niat tu lah dia akan jadi dorongan ataupun motivasi kepada diri sendiri. Lagi Arina kan, Arina jadi dorongan kan, motivasi. So nanti korang semua kena ada niat. Lepas tu sambil ada niat tu, sambil tu tweak pula kita jadual waktu ni balik. Sebab jadual waktu ni penting untuk manage masa korang, untuk pastikan korang lebih disiplin. Boleh semua? Boleh. Okay, jadi untuk sesi keempat ni, kalau kita tangguhkan pada hari ni boleh tak? Boleh. Sebelum kita tangguhkan, apa yang korang dapat berdasarkan sesi keempat? Jadual baru. Okay, Masya? Buang apa yang tak penting. Buat apa yang tak penting. Jadi nak pula? Dia ada je pun cakap. Saya boleh. Sebab tu kita kena asyik tanya baru kita buka otak tu, tak boleh. Cik Irina kenapa? Apa yang Irina dapat berdasarkan sesi hari ni? Dapat tahu apa yang penting kan. Dapat cara untuk study. Dapat cara untuk tadi. Apa nama teknik yang kita guna? Apa nama teknik tadi? Masya senyap. Masya tahu. Dia apa tahu kan sebenarnya? Bukan. Promodo? No. Promodono. Itu teknik pelajar juga tahu. Nanti kalau korang nak lagi tahu, korang boleh search kat Google. Ambil situ lagi aktif sebenarnya. Ada aplikasikan dalam kehidupan korang. Buat. Sebab kalau tak buat, nanti korang mesti malas nak study, malas nak buat tu, buat ni, betul tak? Betul? Okay, sebelum tu, apa perasaan korang hari ni lepas buat sesi ni? Biasa. Biasa. Masya selalu biasa dulu. Biasa je. Okey lah. Kau rasa macam puas hati tak dengan sesi hari ni? Yes. Berdasarkan pada skala 1 sampai 10. 9. Okey. Kalau Masya? Lah, Elina 8. Masya ni? Jawapan kosong. Tak tahu. Cikgu dah agak jawapan dia semua tak tahu sebenarnya. Dia tu lah, dia mudah orangnya. Okey tak ke ataupun tak okey, yang itu je lah dia. Okay, so macam tu nanti kita akan schedulekan balik lah untuk sesi kelima kita. Sesi kelima nanti, kalau sesi kelima kita akan fokuskan pada diri balik lah. Sebab masalah dia kan berbeza pada kamu semua kan. So semua setuju ke untuk sesi kelima kita buat macam tu? Setuju. Dan semua setuju untuk kita tangguhkan sesi hari ni? Setuju. So ada apa lagi ke nak cakap? Tak ada. Kau sini bila
Kau sering gila. Kalau esok pun boleh, kalau tapi kecilkan hari kau balik relief tu dulu. Sebab takut juga tadi nasib baiklah korang datang waktu tu dapat relief dah. So boleh dah relief kau teruskan. Tapi esok macam biasa kau